Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel YouTube Wan. So jangan lupa subscribe channel YouTube ni. Pasal apa subscribe? Pasal boleh tengok macam-macam ada. Assalamualaikum. Selamat pagi. So hari ini kita nak bagi tahu sikit tentang apa? Khasiat buah ambra ni kat belakang kita ni, pokok ambra, dan juga macam mana kita nak jaga pokok ambra ni. Okey, so kalau kita baca artikel tu kat sini ni, buah ambra ataupun buah kedondong ni dia kaya dengan vitamin C. Okey, serat dengan antioksidan. Okey, dia bantu meningkatkan sistem imun, melancarkan pencernaan, jaga kesihatan mata dan jantung. Dia juga ada vitamin A, B1 dengan kalium dan membantu mencegah anemia, mengawal kolesterol dan menyokong fungsi otot. So manfaat utama dia tu meningkatkan kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dan beta karotin. Jadi vitamin A membantu sistem kekebalan tubuh. So dia ada serat yang tinggi dalam kedondong, membantu melancarkan pergerakan usus dan mencegah masalah pencernaan. So jaga kesihatan mata, dia ada vitamin A untuk penglihatan yang baik dan mencegah masalah penglihatan. Meningkat kesihatan jantung, dia punya antioksidan tu, glosida dan kalium membantu stabilkan tekanan darah dan melancarkan aliran nutrisi melalui pembuluh darah. So kurangkan risiko penyakit jantung. Mengawal kolesterol, kandungan antioksidan dan serat membantu mengurangkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat dalam darah. So mencegah anemia, buah ni mengandungi zat besi dan vitamin B1, membantu meningkatkan pengeluaran sel darah merah dan pengedaran oksigen dalam tubuh. Menangkal radikal bebas, sifat antioksidannya mengandungi tubuh daripada kerosakan sel yang boleh menyebabkan penuaan dini. Yang ni maksud dia tu awet muda. Meningkatkan kesihatan kulit. Vitamin C membantu meningkatkan pengeluaran kolagen yang penting untuk kulit yang sihat dan anjal. Membantu menurunkan berat badan juga. Lemak yang rendah dan serat yang tinggi. Pilihan terbaik sebagai snack untuk membantu mengawal berat badan. Secara keseluruhan ni, buah ambra ni sumber nutrisi yang kaya dan boleh memberikan pelbagai manfaat kesihatan. Tapi kena amalkan secara seimbang sebagai sebahagian diet yang sihat. So ini potensi dia, masalah penghadaman kalau kita ambil terlampau banyak sangat. Bukan dekat buah ambra, buah-buah lain pun sama, boleh menyebabkan masalah penghadaman, sakit perut, cerit-birit. Kalau ada individu tu setengah tu sensitif terhadap komponen tertentu dalam buah-buahan, dan kita akan ada tindak balas negatif apabila kita makan dia. So cara nak elakkan masalah tu, makan sikit-sikit lah. Makan secara sederhana. So ambil buah dalam kuantiti yang sederhana tanpa risiko kesan sampingan. So peka terhadap tubuh badan. So kita kena tengok masa kita ambil buah ambra ni untuk elakkan ketidakselesaan lah. Contoh dia lah, kalau kita makan kata 1 ke 2, perut sakit ke apa, kena jaga dah, kena kurangkan. So tiada rekod menunjukkan buah ambra tu ada keburukan khusus, tapi mana-mana buah-buah lain pun boleh menyebabkan masalah penghadaman jika diambil secara berlebihan.
terutama bagi setengah individu. Okey, pokok ambra ni tengok dia berbuah sepanjang tahun. Okey, dia tak berhenti-henti, dia berbuah. Nampak buah dia banyak. Okey, buah dia memang cukup banyak. Okey, tengok kat sini. Ni pun tu kita dah ambil dah, buah banyak. Okey, nak bagi ke orang. So buah ambra ni kita buat jus. Okey, selalunya lah Kak, ataupun kadang-kadang orang buat rojak ke apa, depa pakai buah ambra ni, sedap. Okey, buat rojak. Tapi lebih bagus tu kira buat jus lah. Kita ambil dia terus basuh-basuh, terus masukkan dalam grinder. Buah ambra ni. Okey, so macam mana nak jaga buah ambra ni? Okey, satu, kita pastikan jangan bagi pokok dia tu tinggi lah. Jangan bagi dia tinggi sangat. Dan tiap-tiap kali tu jangan sayang untuk kita potong dia. Bila dia dah ada bunga, dia ada buah dia tu, memang kita kena kerat ya. Contoh dia ni, tengok ni, semua ni bekas-bekas kerat. Bila kita kerat dia akan bercabang. Okey, bila kita kerat dia akan bercabang, dan setiap cabang yang baru yang keluar tu dia akan berbunga terus. Dia akan berbunga. Tengok tu. Pucuk baru naik terus bunga. Ni pun sama, nampak? Pucuk baru naik terus dia berbunga dah ni, dah berbuah dah. So cukup senang tengok. Yang ni pun kalau kata dia main macam ni, yang ni monyet kepak ni. Jadi apa yang kita perlu buat, kita tarik dia ni, kita potong lah dekat ni. Potong dia kat ni. Besok dia akan naik pucuk baru, dia terus akan berbunga. So tengok tu, monyet ambil tu tinggal satu lah. Yang lain semua tengok dia kepak. Kalau ni lagi banyak ni. Tapi macam tu lah, pasal dia banyak, monyet ambil pun kita dapat banyak lagi. Okey. Jadi senang nak jaga dia. Kalau kita tengok ni, ranting-ranting dia yang dah mati dia tu, kita kerat dia, kita bagi dia naik pucuk pak. Bila kita kerat dia, dia akan naik pucuk baru kat tepi dia. Jadi pucuk baru tu terus akan berbunga, lepas tu berbuah. Okey, kadang-kadang batang dia yang ni kita potong dia. Kita dapatkan yang bahagian yang besar tu. Jadi yang tu kat situ dia akan naik pucuk baru. Terus dia akan berbunga dan berbuah. Jadi dia sepanjang tahun. Okey. Kita cuma bubuh baja kalau kita nak bubuh. Okey. Yang mana yang kita rasa ranting dia dah cukup tua dah. Okey. Kita boleh kerat. Ni macam ni. Nampak ni. Yang ni semua ni bila kera ambil dah tu, buah dah tak ada dah. Jadi kita kena kerat lah kat sini. Nanti esok dia naik pucuk baru tu, dia terus berbunga. Tengok berapa banyak bunga dia ada. Dia tak berhenti-henti. So kita kena bagi dia bersih lah. So kalau baru dia naik rendang, lepas tu dia berbuah. Nampak ni bekas kita potong-potong ni, ada yang mati. Okey. So batang-batang dia yang dah mati tu kita potong bang.
tu pun ada tu. Kalau yang atas-atas tu semua tu, tengok tinggal ranting saja tu. Semua ni pasal apa? Monyet dah main tarik. So ni monyet dah main tarik dah. Tengok, dia dah jadi kering lah. Jadi kita potong dia dekat ni. Kita potong dia dekat ni supaya dia naik pucuk baru. Dan terus dia akan berbunga terus. Jadi kita kalau rajin kerat dia akan rendang ya, bunga dia banyak dan senang esok kita nak ambil buah dia pun. Ni pun dah tinggi dah. Pasal dah lama kita dah potong tapi dia yang bawah ni lama dia pelan panjang dia dah tinggi dah. Dia cuma orang kata bagi bersih lah ranting-ranting dia ni. Bila dia dah lama dah tu bagi bersih ranting-ranting dia tu. Buang ranting-ranting yang mati tu, kita buang. Kalau tidak dia nanti dia tak naik baru. Kita buang dia bagi dia naik pucuk baru. Macam ni semua ni kita buang ya. Jadi besok dia naik pucuk baru, dia terus berbuah. Berbunga, itu berbuah. So ada juga yang tinggi kita tak sampai. So yang mana yang sampai kita kerat, yang mana kita tak sampai tu nanti kita ambil tangga kerat. Atau kalau boleh kontrol dia tu jangan bagi dia tinggi sangat daripada awal-awal lagi. Jadi dia aktif. Kalau kita kerat dia tu dia baru dia akan naik pucuk dia kot tepi. Dia akan naik dahan baru kot tepi. Jadi kalau kita tak kerat dia, kadang-kadang dia mati terus. Kita tengok yang mana yang ujung dia tu dah macam nak mati tu, ataupun dia jadi kecil, dia tak ada buah. Ya, kat situ kita kerat. So setakat ni saja untuk hari ni. So jangan lupa subscribe. Okay, tengok apa-apa yang manfaat kat kita. Okay, share juga dengan kawan-kawan. Okay, kalau ada apa-apa komen tu tinggalkan dekat situ, kita akan jawab. Okay, Assalamualaikum. Bye.